Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan bersama dengan rakan setugas saya, Aimi Sofia Azalia dari Andromeda Channel laporkan untuk TVPSS SK Siti Alam. Sekarang, kami berdua berada di Kompleks Sukan TUDM, Subang, Selangor. Hari ini, Khamis 23 Mei 2024, akan berlangsungnya sambungan acara akhir sukan bagi Tamasya Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan Siti Alam 2024 kali ke-11. Seperti ada sedia maklum, Tamasya Sukan Tahunan yang telah pun ditangguhkan pada 11 Mei lalu akibat cuaca hujan pada malam tersebut. Untuk pengetahuan semua, acara yang akan dipertandingkan semula ialah acara larian 100 meter, 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Ami, agak-agaknya apa acara yang akan diadakan sebelum atlet mula berlari ya? Apa ya? Saya tahu. Sudah tentu mereka akan melakukan acara pemanasan badan. Betul tak, Azwa? Ya, betul tu Ami. Ami, pemanasan badan dah nak mula. Jom kita sertai mereka. Jom kat kami sekali. Hijau, foto. Kejar. Bersama saya sekarang Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Siti Alam. Boleh cikgu kongsikan harapan cikgu kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Siti Alam yang sedang mencipta kejayaan khususnya dalam bidang sukan pada tahun ini? Tak boleh. Boleh lah. Okey. Harapan cikgu kepada semua murid-murid yang bertanding. Pertama sekali tahniah kepada semua kerana telah bertanding dengan penuh semangat kesukanan, dan ini merupakan sukan kali kedua setelah kali pertama ditunda disebabkan cuaca yang tak mengizinkan, dan alhamdulillah cikgu tengok semuanya bertanding dengan penuh semangat, dan insyaAllah akan ada yang akan terpilih untuk mewakili sekolah ke dalam kejohanan MSSD yang akan berlangsung nanti, dan kita harap semua yang bertanding pada hari ini dan akan mewakili sekolah nanti akan berjuang sungguh-sungguh. Bersama saya sekarang ialah Puan Rozita binti Taib, penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Kebangsaan Siti Alam. Assalamualaikum Puan Rozita. Assalam. Apakah nasihat Puan Rozita kepada murid-murid yang tidak dapat melayakkan diri ke peringkat akhir? Kepada anak-anak SK Siti Alam yang tidak mendapat apa-apa tempat di dalam kejohanan sukan SK Siti Alam, terutamanya bagi acara padang larian, jangan risau sebab yang penting adalah penyertaan dan juga pengalaman anak-anak dalam melibatkan diri dan memupuk semangat kesukanan sesama rakan. InsyaAllah kalau tahun 4 ada lagi tahun 5, kalau tahun 5 ada tahun 6, dan kalau tahun 6 dolori. Tingkatan 1 masih lagi boleh sebelahkan lagi potensi. Yang penting semangat kesukanan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rozita kerana sedia ditemani. Okay, sama-sama. Nampaknya setakat ini sahaja liputan dari kami untuk Tamasya Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan Siti Alam kali ke-11 di Kompleks Sukan TUDM Subang, Selangor Darul Esani. Semoga liputan ini memberi semangat dan azam baru kepada semua murid yang tidak berjaya. Sama ada anda menang atau kalah, jangan berputus asa. Teruskan perjuangan anda. Sekian dulu dari kami. Saya Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan. Dan saya Aimi Sofia Azalia dari Andromeda Channel. Jumpa lagi. Cak nak hebat, Sekolah Kebangsaan Siti Alam hebat.